Dalam banyak-banyak kereta EV kan, ini adalah antara kereta EV yang susah aku nak dapat. Ini adalah Xpeng X9. Untuk Xpeng ni dia ada 12 kamera dan juga 12 ultrasonic radar. Ini bukan MPV weh. MPV biasa design kotak-kotak. Bagi aku lawa kot design macam ni. Gila tak gila China ni kan. 17.3 inci punya floating screen. Bapa besar. So yang ni memang dia boleh park dengan sendiri. Ini adalah idaman untuk orang-orang guna kereta EV. Dan Assalamualaikum dan salam sejahtera semua bagi anda yang mungkin baru jumpa channel ini. Yang masih dah subscribe, jangan lupa subscribe, jangan lupa tekan lonceng, follow juga segala social media kita orang. Make sure tonton sampai habis sebab ini antara kereta yang berbaloi untuk kau tengok sampai habis. Jom, let's go. Ya, seperti mana abang katakan, ini adalah Xpeng X9 ataupun nama lebih tepat dikenali sebagai Xiaopeng X9. Sebuah MPV EV yang mana dia bersaing terus dengan Zeekr 009, dengan Denza D9, termasuklah ada yang cuba kaitkan ataupun fight dengan Alphard dan juga Wellfire. Untuk pasaran Malaysia, Xpeng X9 ni dia ada 3 pilihan varian tau. Iaitu dia ada Standard Range Pro, lepas tu dia ada Long Range Pro dan juga Long Range Pro Plus. Dia lebih kurang macam phone lah. Cuma kesemuanya dari segi design memang sama. Kau tak tahu ini adalah varian apa, kecuali kau tengok rim lah. Rim dia lain sikit design dia. Tetapi apa yang membeza yang paling ketara adalah dari segi kapasiti bateri, yang mana ini adalah versi paling low spec. Bateri dia lebih kecil, 84.5 kW LFP, berbanding daripada yang spek yang kedua dengan low high spec, iaitu bateri lebih besar, 101.5 kW, iaitu NMC bateri. Apa yang membezakan dia adalah dari segi kapasiti berbeza dan juga range berbeza. Dari apa yang nak katakan dari segi design dia, memang betul kalau kau tengok Zeekr 009 ada identiti dia sendiri. Denza pun ada identiti sendiri. Termasuklah dengan ini. Cuma apa yang menjadikan dia lain sikit adalah dari segi design dia yang nampak lebih futuristik. Tapi tak nafikan yang ini dia ada keunikan, especially dekat bahagian belakang, yang mana kebanyakan orang tengok kereta kan dia akan berhenti sekejap untuk tengok ini adalah kereta apa. Ya, dan kalau kau tengok design depan ni memang sangat clean lah. Lampu dia memanjang. Ini adalah tube, satu lampu tube panjang, dan juga lampu utama dekat bahagian sini. Dan untuk bahagian depan memang sangat clean, dan dia ada dekat bahagian bawah, dekat bahagian bumper bawah ni dia ada macam ada tekstur. Aku tak tahu ini nama tekstur apa. Aku panggilkan dia sebagai tekstur sisip ikan. Kalau kita tengok sini dia ada sedikit ongap angin masuk dalam. Okey, yang ni lebih kepada aerodinamik, tetapi dia ada kemasan like a two-tone color dekat bahagian sini ya. Untuk bahagian tepi, semua varian 20 inci sama, membezakan dia rim dia. Untuk versi low spec dipanggilkan sebagai Nebula rim. Yang ini bagi aku pun dah lawa dah, termasuk dengan dia punya cap ini, dan termasuk dekat bahagian dekat tepi ni, ini lebih kepada kamera, yang mana untuk Xpeng ni dia ada 12 kamera dan juga 12 ultrasonic radar. Ini lebih kepada dia punya autonomous driving dan juga dia punya ADAS system lah. Dan berbalik untuk bahagian tepi, kita nampak side mirror dia, okey, is a two-tone color A-pillar, dan juga nampak ni, sini pun ada kamera, sini pun ada kamera. Tapi yang kamera kat tepi ni lebih kepada kamera 360 lah. Dan untuk bahagian A-pillar dia warna gelap, B-pillar pun sama, termasuklah untuk bahagian tepi pintu ni dia jenis yang flat tau. Dan untuk bahagian tepi pintu, of course, yang dua-dua ni datangkan dengan auto door, kiri dan juga kanan. Dan dari segi dimension, kalau kau tengok dari segi dimension kan, memang besar gila babe. Dia punya panjang ni memang lebih panjang berbanding daripada Denza dan juga Zeekr. Yang mana untuk dia punya dimensi dia adalah, dia punya panjang adalah 5293 mm, lebar 1988 mm, dan tinggi dia adalah 178 mm. Dan dari segi wheelbase adalah 3160. Ya, besar. Sangat besar sebenarnya. Dan salah satu function yang menarik yang ada dekat Xpeng X9 ni adalah memandangkan dia punya body ni memang besar gila. Antara kelebihan lah dari segi turning radius dia memang superb. Kalau kau nak tahu apa yang membuatkan turning radius untuk Xpeng X9 ni bagus, lebih pendek, adalah because of apabila tayar depan kau pusing kiri atau kanan, tayar belakang pun akan ikut sekali. Yang mana kalau kita pusing tayar ke kanan, dekat sini pun dia akan ikut pusing sedikit je. Dalam arti kata lain, turning radius kita ataupun kita nak U-turn lebih pendek. Dan untuk bahagian charger dia berada dekat bahagian driver, untuk bahagian driver pada bahagian belakang. Of course yang ni kena elektrik lah, takkan manual kan. Dan satu lagi menarik adalah
ini adalah digunakan 800 volt architecture. Dan antara kelebihan kereta 800 volt architecture dari segi charging dia. Charging OBC dia, onboard charging dia memang tinggi. Yang mana ini adalah idaman untuk orang-orang guna kereta EV. OBC untuk AC sama 11 kW. Tetapi untuk DC dia, yang ini dia boleh support sampai 283 kW untuk versi yang low spec. Tapi yang versi medium dan juga high spec dia support sampai 317 kW. Ya, apabila dia punya OBC tinggi, maksudnya masa untuk menunggu tu lebih pendek. Dan satu lagi, apabila dekat charger dia dekat sini, orang mungkin katakan, bang, macam mana kalau nak buka pintu? Kalau orang sini tengah charge, tak ke berlanggar? Hari ni kita cuba pada korang. Yang mana kalau kita tekan, pop. Nampak? Dia akan stop dengan sendiri. Maksudnya adalah kalau ada tengah charge, benda ni terbuka, pintu akan automatic stop before tempat charging ni. And back dekat bahagian belakang. Ini bukan MPV weh. MPV biasa design kotak-kotak. Bagi aku lawa kot design macam ni. Kau tengok dia punya slope dia tu. Hoi, lawa babe. With the roof yang macam ni, dalam ada Xpeng logo dekat, dia bukan logo, dia guna word Xpeng tertanam kat dalam, siap ada berlampu lagi. Dan untuk boot yang sedabak besar ni, of course, buka kena power boot lah. Nampak? Slow tak dengar langsung bunyi dia. Serius. Dan satu lagi yang benda yang aku suka juga. Macam suka je. Weh, ini benda yang tak ada dekat pesaing ni tapi ada dekat dia. Iaitu dia punya boot dia. Tetapi walaupun dia sebuah MPV 7 tempat duduk, tetapi kau tengok dia punya space dia. Weh, kau tengok. Dia punya deep ke dalam dia tu. Dan untuk yang ni, boot dia lah 755 liter without turunkan seat yang ketiga. Dan apa yang menjadikan dia unik adalah dari segi dia punya third row dia tu. Kau tengok dari segi third row dia tu. Okay, so dia akan lipat. Termasuklah yang ini pun elektrik bang. Dia punya headrest ni. Dan dia akan lipatkan. Dan lipat ni orang katakan, biasa je bang. Ni kau kena tunggu sekejap. Tak payah nak susah payah, tekan satu button je. Dan dia nampak. Dia akan lipat, nampak? Faham? Daripada 700 lebih, jadi 2,500 lebih liter. Flat buy. Dan juga yang ini ada air suspension. Ya, dia boleh turun dan juga dia boleh naikkan. Dan kalau kita nak naikkan balik semula, macam masa kita tarik je, dalam beberapa saat, dia akan naik balik. Gila tak gila China ni kan? Untuk bahagian dalam dalam dia ada banyak keunikan. Dan juga apa yang paling penting apa yang nak highlightkan dari segi build up material quality dia bagus. Kita ni nampakkan, of course dashboard ni memang sangat besar, tetapi dari segi dia semua dah datangkan dengan jenis yang soft touch. Semua kebanyakan dia adalah jenis yang soft touch. Dan untuk yang ni pula, kau tengok dia punya corong aircon ni. Weh, ini semua ni besi ni. Semua ni besi kot. Kau nampak ni? Semua yang ni aircon, dia tak ada button. Memang very minimalis. Yang ada button pun dekat sini je steering. Tapi sebaliknya semua dikawal dengan yang ni. 17.3 inci punya floating screen. Bapa besar. Kau tengok dia punya ni, tak lag babe. Of course, orang kata, kereta baru boleh lah bang, tak lag. Tapi, kalau kau kenal lah kereta-kereta China kan, serius babe, memang tak lag langsung babe. Memang tak lag. Untuk ruangan aircon, kau kena kawal kat sini. Sama lah macam banyak kereta. Atas, bawah kau kena kawal. Dan untuk yang ni, seat depan memang didatangkan dengan ventilator seat. Dan untuk bahagian depannya, ini memang antara ciri-ciri yang patut ada dekat sebuah kereta EV. Sambil kita charge, kita boleh layan apa? YouTube, Instagram, Apple TV, Disney Plus, Netflix, TikTok, Apple Music, Caravan, karaoke. Semua boleh, termasuklah ada App Store yang kau boleh download app-app yang kau nak ini. And satu benda menarik lah, aku perasan lah. Biasanya kalau tengah driving kereta, benda ni akan disable tau. Kau tak boleh nak tengok YouTube ke apa. Tapi untuk Xpeng ni boleh. Kau bawa kereta sambil buka sini pun boleh juga. Yang ni dia datangkan dengan 360 dia. Super duper clear. China tak payah cakap
Memang superb benda tu. Memang best gila babe yang ini babe. Dan sebalik yang ni kat bahagian atas, yang ni jadi boleh jadikan cermin pandang belakang. Tapi once kita tekan je satu button, dia akan menjadi kamera. Contohnya, pop jadi kamera. Sebab apa kena ada kamera ni? Sebab belakang dia ada TV. Once TV tu turun, cermin pandang belakang memang dah block, dah tak nampak dah. So that's why kita perlukan kamera. Dan di sebalik itu ada dua wireless charger, dua babe, kiri dan juga kanan. Siap ada cooling fan system lagi untuk tak bagi kau punya phone ni panas. And then aku lupa cakap, kemasan wood. This is a real wood brother. Real wood. And di sebalik ni ada panel meter dekat bahagian sini juga. Dan of course dia punya gear menggunakan jenis stick. Belah kanan, kiri yang lebih wiper dan juga lampu. And steering bottom flat macam biasa. And yang ni teleskopik macam biasa. Okay. Dan juga kalau kita nampak ada speaker. Yang ini total dia ada 23 speaker dekat kereta ni. Tapi audio system ni aku tak suka sangat. Dan untuk bahagian atas ni kita nampak macam like ala-ala Alcantara. Sebenarnya ini bukan Alcantara. Aku rasa ini adalah Sweat. Tapi memang material dia, premiumness memang cantik babe. Nak buka cermin pun unik. Kau nampak dia punya button-button memang sangat-sangat rare. Termasuklah untuk pintu button. Tekan untuk buttonnya. Dan untuk bahagian bawah kita nampak ada tempat letak barang. Ada satu Type A, satu Type C. Ada 12 watt punya charger juga dekat bahagian sini. Ada armrest yang agak besar juga. Boleh lah. Boleh letak barang sebagainya. Dan seat, ini ada bawah seat. Boleh ke depan dan juga belakang. Seat ni memang besar gila lah. Bagi aku memang selesa. Untuk driver, nothing to complain. And depan pun ada satu sunroof dekat sini. Untuk bahagian belakang, macam abang katakan, untuk pasal Malaysia cuma ada 7 seater option. 2, 2, 3. Untuk bahagian belakang ni, antara kelebihan yang ada dekat ni adalah dia ada zero gravity seat. Maksudnya apa? Kita tekan satu setting. Dia akan pergi sini tau. So seat depan akan pergi depan. Lepas tu zero gravity seat ni macam dekat angkasa lepas kan. Ibarat macam kita baring yang dalam keadaan yang okey. Dia macam like, sebenarnya dia macam kalau aku tak duduk, sebab mana aku badan besar, so kau tak nampak. Kalau aku tak duduk, kursi dia kau akan nampak macam dia jadi macam floating sikit. This is calling as a zero gravity mode yang ni. And then plus yang ni ada massage juga. Ya, untuk chair belakang memang ada massage. Chair depan pun ada, chair belakang ada. Massage dia bukan massage geli-geli tau. Massage yang agak kuat juga, yang aku boleh terima juga. Yang ni kita boleh naikkan lagi, nampak ni. Boleh panjangkan lagi. Banyak sebenarnya. Banyak yang kita boleh bermain dekat bahagian sini. Dan berbalik pada itu, ya, kita nampak kan dekat sini ada dua armrest. Cuma dekat bahagian tepi ni kita nampak both side ada wireless charger. So kiranya depan ada dua, belakang ni pun ada dua juga. Dan satu lagi kalau kau nampak phone aku kat sini, sini ada juga Type C charger, 60 watt punya Type C charger. Bolehlah sambil charge ataupun kita letak phone kita macam ni pun boleh juga dekat bahagian sini. And everything mengawal dekat bahagian sini. Naik turun seat, ventilator seat, semua kawal dekat bahagian sini. Termasuk dengan massage pun. Everything kawal here. Dan di sebalik itu kalau kita nampak kan, keunikan pada 009 adalah dia touchscreen. Semua jam, semua touchscreen. Tapi yang ni dia masih lagi kekalkan jenis yang haptic touch. Yang mana untuk yang ni satu button 21 inci dia bawa ke sini. Tetapi yang kau nampak nipis gila babe. Kau tengok ni. Aku rasa kecil gila, nipis gila babe. Ada juga YouTube, Spotify, Disney, Apple Plus, termasuk dengan kanal lain TikTok boleh. Semua boleh gunakan sebagai touchscreen ataupun dia ada remote yang kau boleh kawal dekat bahagian sini. Nampak ni. And kalau kau nak meeting boleh kan, nak makan boleh. Ini ada table untuk kau makan, buat kerja ke pun boleh juga. Dan ada juga jenis yang moonroof, yang ni boleh tutup, kawal. Semua kawal kat sini, nampak ni. Depan kita pun kita tutup. Buka tingkap pun kena pakai sini juga. Semua guna yang jenis haptic touch kat bahagian sini. Yang ini pun ada 4 zone aircon. Maksudnya 2 dekat depan, 2 lagi bahagian belakang. Apa maksudnya 4 zone aircon? Setiap side ada aircon yang tersendiri. Kau nak panas, aku letak kau panas. Aku nak sejuk, aku letak sejuk. So di dua-dua ada dua-dua yang berbeza. Zone yang berbeza. So that's why yang ni ada 4 zone. Depan 2, yang ni bahagian belakang. Semua gunakan touch dekat bahagian sini. Dan satu lagi, dia ada peti ais. Peti ais ni normal lah. Denza pun ada, Zika pun ada juga. Tapi yang ni pemanas boleh, sejuk pun boleh. Nampak ni. Aku letak air, sejuk je nampak. Harap Spritzer sponsor lah lepas ni. Tak sponsor duit, sponsor sparkling pun okey juga. Kita orang sekarang ni minum sparkling je. Kita tak minum biasa-biasa ni. Dan juga untuk seat dia, bagi aku memang selesa lah. Memang sangat-sangat selesa. Dan persoalan lebih penting, satu lagi lupa. Aircon dia. Kau tahu tak? Macam Airbus. Tak boleh nak adjust lah. Dia macam all round. Semua sama macam bahagian depan. Semua dia keluar dekat lubang-lubang ni. Ada lampu sebagai. So dan di sebalik yang ni, lubang-lubang ni macam basically macam flight tau. Ada juga lampu ambient light dekat sini. Memang kalau kau pergi kat flight, kau tengok bahagian atas,
sejibik lah dengan yang ni. Memang sama bagi aku. So, untuk third row, kalau kau nampak kedudukan aku, selesa tak? Ya, selesa. Untuk third row memang untuk orang dewasa, sesuai. Orang gemuk macam aku, ketinggian 171 cm, memang selesa bang. Serius. Yang ini, dia ada button lah. Kalau kau tak nak suruh orang dapat adjust, kita mesti boleh adjust. Kita tekan satu button, dia boleh ke depan. Ataupun kita boleh anjakkan lagi, dia ke depan. Nampak ni? Dia boleh ke depan dan belakang. So, walaupun dia ke belakang sepenuhnya, kau tengok kalau kita pergi ke belakang sepenuhnya, masih lagi okey. Leg room masih lagi okey. Ni okey lah, boleh diterima. Dia tak tinggi sangat, tapi boleh diterima yang ni. Dan untuk bahagian belakang, bagi aku sesuai untuk 2 orang. Dan sama juga, masing-masing ada cup holder sendiri. Masing-masing ada Type-C sendiri. Untuk aircon pun bagus. Dekat atas kepala. Memandangkan dia buat all round kan. So, kat sini memang rasalah dekat bahagian aircon kat sini. Dan one more thing, ini yang bagi aku memang menarik juga. Seat ni, boleh ke belakang lagi. Boleh ke belakang lagi. Dan satu lagi, aku nak tunjuk pada korang. Headrest ni, kita belakang sikit. Headrest ni boleh di-adjust. Elektrik. Bawah. Atas. So kita nampak premiumness atas ni memang gila-gila kau-kau lah. Dan roof pun kepala, kalau aku duduk tegak pun satu penumbuk. Masih ada satu penumbuk dalam ruang. Belakang pun tak rasa rimas because kita ada dekat C-pillar ni ada cermin kecil yang kita memang nampak. Dia tak rasa rimas. Belakang ni lulus. Kecuali kapet. Kau tengoklah. Pakai kapet macam ni. Adjust kursi sikit dah jadi macam ni. Adjust kursi sikit macam ni. Tolonglah. Kereta dekat 300 pun janganlah bagi kapet ni. Memanglah nampak kapet macam mahal sikit. Bukanlah kapet elok sikit. Kapet lah yang buatkan spoil. Tapi overall belakang kan, wah lulus web. Wah bagi chop. Lulus. Autopark tu perkara biasa bang. Tapi ini lain sikit. Kita boleh autopark apabila kita berada dekat luar. Basically Kia pun boleh buat sebenarnya. Macam Kia EV9 memang boleh buat. Basically phone ni kita jadikan dia ada app dia. Yang mana dia ada dua. Sama ada kita boleh contoh yang pertama kita boleh ke depan ataupun ke belakang. Itu perkara biasa. Contohnya kalau kita parking sempit, kita kena keluar duluan. Lepas tu barulah kita adjust. Contohnya kalau kita suruh dia ke depan, dia memang boleh pergi ke depan. Contohnya. Dia pergi ke depan, dalam memang tak ada orang. Yang pertama, ataupun kalau kita nak suruh dia ke belakang, kita tekannya, dia pergi ke belakang. Nampak? Okey, itu yang pertama. Cara yang kedua lah, ini biasa. Ini kebanyakan kereta memang dah ada. Tapi cara yang kedua lah, kita nak dia auto park. Ataupun kita gunakan function remote parking. Walaupun kita berada dekat luar contohnya. Okey, sekarang ni kita akan suruhkan dia auto parking. Okey, cuma kadang-kadang kelemahan dia apabila sebab dia kena dekat dengan kereta. Untuk kalau di China, kebanyakan dia tak payah dekat dengan kereta. Dia dah ada ciri tu. Tapi dekat Malaysia, dia masih lagi, benda tu is still not allowed benda tu lagi kan, dari segi undang-undang. So, yang ni memang dia boleh park dengan sendiri. Okey, kita tengok. Okey. So, saya tak tahu dia nak pergi parking kat mana. Kita tengok dia nak parking kat mana nanti. Oh, dia parking kat mana? Oh, dia parking kat belakang. Dia dapat detect belakang. Dia pergi belakang lah. Of course, semua kita kawal dekat app lah. Dan kita paling penting adalah kita nak tengok function dia parking adalah betul ke ataupun dia main parking. Dia main cincai parking je. Dan apabila finish, dia akan stop sendiri. Aku tak perlu nak kawal apa. Aku just tekan phone ni saja sampai dia akan fully stop sepenuhnya. Pump. Complete. Cuba kita tengok result dia macam mana. So, ini ada ruang sikit lagi. Ini pun ada ruang sikit. So, basically, it's a normal parking lah. Tepat, depan, tepat. So, memang perfect. So, that's why lah. Functionnya benda ni because of the radar, because of the kamera-kamera ini yang membantu. So, inilah antara yang ada dekat Xpeng X9, tak ada dekat kereta yang lain buat masa ini. Macam, okey tak okey? Okay, in 3, 2, 1, go! Okay, kita speed. Whoa! Okay, one more time. Wih, stabil, shoot. Stabil. Okay. So,
Memandangkan ini adalah single motor front wheel drive, so dia punya pickup acceleration tidaklah sepantas kereta dual motor all wheel drive. Of course dia punya acceleration ni linear lah naik, tapi power tu ada. Semua kereta EV memang ada power, tak payah nak sembang power berapa, memang dia ada power. Walaupun uniknya kereta EV ni adalah, walaupun dua-dua kapasiti bateri yang berbeza, tetapi horsepower dia sama, iaitu 315 horsepower, 450 Nm torque, 0 to 100 tak laju, 7.7 saat. Yang ini berat kot, 2.6 tan, hampir 2.7 tan. But the top speed dia 200 km sejam. Top speed dia memang laju lah sebenarnya bagi aku. Sebab apa? Sebab apa aku kata laju? Sebab untuk kenderaan EV yang biasa, normally top speed dia akan cut off 160, 170. Dan dalam banyak-banyak kereta EV yang aku review, ini adalah antara kereta EV yang jujur. Sebab dekat meter dia ada tulis WLTP berapa. Contohnya sekarang ada balance 191 km. Dia jujur. Dan dari segi kereta yang besar, kereta yang gemuk, kereta yang berat, adakah handling dia okey? Ini yang sentiasa bermain di fikiran orang. Sebab on the logic why, kereta kau makin besar, kereta tu lagi susah nak bawa. I mean, lagi membuang ataupun lagi goyang. Itu memang tidak boleh dinafikan. Tetapi aku dah membuktikan tadi, aku dah tengoklah tadi tu, aku cuba buat like a slalom, aku buat J-turn. Okay, is okay, duduk di depan. Tak okay, duduk kat belakang. Kereta ni selesa dia dekat belakang, second row. It's not for the first selesa. Tapi but if you want to enjoy, you must sit on second row. Kau kena duduk dekat row yang kedua. Untuk depan, driver, as a driver, dia tak rasa penat, dia tak rasa letih, because this car is good, benda tu. Walaupun it's not 100% good. Xpeng adalah antara berada di top list untuk handling. But it's not easy to build. Nak buat satu kereta yang berat, EV, yang handling dia sedap, susah. Of course, untuk ada handling, kalau kita buat macam ni, kita akan rasa the body roll sikit. Memandangkan ini ada ASAS untuk yang ni, so at least dia dapat membantu kita sebesikit benda tu. Tetapi kalau aku buat dekat parking lot tadi, aku buat J-turn atau aku buat slalom, superb, berada dekat depan. Serius, dekat belakang dia akan membuang lah, of course lah. And WLTP berapa pula? Ataupun untuk single charge, untuk yang versi low spec sekali, yang 84.5 kW bateri tu, yang ni can go up to 500 km. Dan untuk versi high spec 101 kW NMC bateri, yang itu 590 km. Okey, taklah terlalu bagus sangat, tapi it's good. Dan memandangkan ini adalah 800 volt architecture, kriteria untuk orang nak cari kereta EV ada dekat dia. Termasuklah dengan dia punya regen braking, ada beberapa level yang kita boleh pilih. But I only use standard sekarang. Aku guna standard mode je. So itu adalah pandangan aku pasal ini. Tapi ada kesimpulan yang aku boleh katakan, lebih selesa adalah berada dekat row yang kedua. Even tadi tim aku bawa kereta ni, aku duduk ke belakang. Sebab kita orang banyak bawa kereta, jarang dapat duduk belakang. Apabila dapat duduk belakang, aku manfaat sepenuhnya. Aku pasang dia punya zero gravity seat, boleh lena. Serius, memang automatic boleh lena. So but secara overall, power ada, but not too powerful because it's single motor. But enough, more than enough bagi aku. Untuk kereta yang sebegini, kau rasa berapakah indikator harga dia? Majority, apabila aku kata harga ni tak sampai 300,000, semua orang tak percaya. Ataupun dengan lebih tepat, harga dia start daripada 279,888 untuk versi low spec. Kalau high spec sekali adalah 313,888 ringgit. Harga ni untuk dapatkan spec ni memang murah. Walaupun range dia 500 km, bagi aku dah okey dah. Tetapi apa yang kita nak tahu adalah dari segi teknologi dia, dari segi spek dia tu, dahsyat weh. Termasuklah yang ini boleh ke depan, ke belakang, boleh auto parking. Canggih kot yang ini. Even yang Tesla pun scam. Marah Tesla. Betul. Kau bayar 16,000, kau bayar 30,000, 2,000, tapi tak boleh pakai. Yang ini tak bayar apa-apa. Dan secara jujur lah, kalau kau tanya aku, ini adalah antara EV yang sedap bawa. Walaupun dia punya handling dia ke laut sikit, tapi okey lah consider dengan berat, dengan panjang kan. Tapi bagi aku okey. Dan antara dia ada package yang cukup lengkap, babe. Serius, babe. Ini antara yang kau boleh consider. Dan of course, brand ni bukan brand yang cikai, walaupun dia made in China. Tapi kalau kau study balik dengan sejarah dia, dengan apa yang dia pernah buat, ini bukan satu brand yang
cikai-cikai. This is my impression, pandangan aku pasal Xpeng X9. Boleh beli ke tak boleh beli? Jujur, boleh beli. Serius. Tetapi lebih penting adalah untuk harga ini antara kereta EV yang boleh beli dengan design yang Robocop macam belakang tu. Serius cantik, babe. Apa pula pandangan korang? Cuba komen sikit. Aku nak tahu juga apakah pandangan korang. Mungkin kau nampak, mungkin aku mengangkat kereta ni tinggi-tinggi. Betul, babe. Ini antara kereta yang worth it to buy. Aku bukan suka beli, tapi ini kereta yang mungkin kau boleh patut considerkan. Okay? That's it for me. Macam biasalah, ada sebarang soalan nyatakan dengan orang komen bawah. Dan macam biasa bagi anda yang mungkin baru jumpa channel ini, masih subscribe, bantu abang subscribe, bantu tekan lonceng. Follow juga segala social media kita orang, Facebook, IG, TikTok, Palaju. Dan kita akan jumpa dah pada masa akan datang. Bye-bye semua. Assalamualaikum.